Itu memang dah diiktiraf. Kolostrum yang terbaik adalah daripada New Zealand kerana dia bersih daripada pencemaran dan dia tidak makan dedak macam lembu-lembu di kandang. Sebab dia dilepas bebas di padang ragut yang free pollution. Dan kolostrum yang terbaik adalah daripada bovin. Ini bukan Kak cakap, ada kajian dibuat oleh UPM mengatakan bovin kolostrum mengandungi lebih 100 kali ganda imunoglobulin daripada susu-susu yang lain. Dan apa yang menarik, situ Joy kita ambil seawal 6 jam pertama. Iaitu susu yang paling awal. Kenapa paling awal tu penting? Sebab di dalam yang 6 jam pertama inilah yang mengandungi mineral, vitamin yang sangat-sangat tinggi. Ya, sebab itu susu kolostrum dinilai pada grade dia. Grade premium 0 hingga 6 jam. Yang kedua 6 hingga 12. Yang ketiga 12 hingga 24 jam dan yang paling rendah adalah 24 jam sehingga 48 jam. Dan selepas 48 jam dia dah tak jadi kolostrum, dia dah jadi susu biasa. Susu-susu yang kita jumpa dekat rak-rak pasar raya. So ini adalah susu kolostrum sebab itu dia tidak dijual di mana-mana rak pasar raya. Dia hanya dijual di tempat di farmasi sahaja. Di farmasi sahaja boleh kita jumpa susu kolostrum. Okay, apa itu kolostrum? Kolostrum adalah cecair prasusu yang dihasilkan oleh mamalia selepas melahirkan anak. Sebab itu kita tengok kenapa dia tak sama dengan susu biasa, sebab dia bukan susu. Dia adalah kolostrum. Itu beza dia. Kolostrum adalah cecair prasusu. Boleh kajian sendiri, banyak jurnal artikel yang dikaitkan dengan kolostrum yang mana sehingga dia gelar cairan emas. Kenapa cairan emas? Kita tahu emas tu mahal, itulah nilainya kolostrum tersebut. Kenapa dia sangat bagus? Sebab dia terbukti dapat meningkatkan keberkesanan sistem antibodi tubuh kita. Kita sakit sebab Tuhan dah bagikan kita sistem imun secara semula jadi yang Tuhan anugerahkan kat kita. Tetapi disebabkan gaya hidup kita, pemakanan kita, sistem imun kita merosot. Bila sistem imun kita merosot, virus, bakteria, penyakit akan mula menyerang sebab sistem pertahanan badan kita dah tidak kuat. Dan seterusnya, kolostrum memberi faktor pertumbuhan yang optimum kepada manusia. Contoh, dia di dalam tu ada faktor pertumbuhan yang mana sekiranya orang itu jatuh atau patah atau luka atau operation, ada penyembuhan dia sangat-sangat cepat dengan kandungan yang ada di dalam faktor pertumbuhan tersebut secara semula jadi. Sebab itu kita kata kolostrum ini adalah anugerah Tuhan. Bukan kita boleh buat dia. Dia adalah anugerah Tuhan yang terbaik untuk manusia. Dan seterusnya, kolostrum juga melindungi manusia daripada jangkitan kuman, bakteria, virus dan memberi tenaga untuk aktiviti harian. Itulah manfaat kolostrum yang ada di dalam produk TDC. Kita ada 5 produk di TDC yang mana kelima-lima produk kita adalah merupakan immune booster. Kita bukan ubat, kita bukan suplemen. Kita adalah makanan. Bila kita sebut makanan, so produk kita jatuh dalam kategori makanan dan dia boleh dimakan atau dikonsum oleh semua golongan usia. Daripada kanak-kanak sehingga wanita mengandung. Kalau kita tengok suplemen di luar, wanita mengandung dan kanak-kanak tidak boleh ambil. Sebab di dalam suplemen terdapat bahan kimia yang chemical untuk membentuk dia dan dia tidak sesuai untuk kanak-kanak dan juga ibu-ibu mengandung.
So, ini adalah range of produk yang mana Kak Zee akan kupaskan satu-satu. Okey, tadi Kak Zee bercakap tentang kolostrum. Di TDC kita ada dua jenis kolostrum iaitu Situjoy. Situjoy tadi yang mula-mula Kak Zee tunjuk gambar tadi adalah produk pertama yang kita hasil keluarkan pada tahun 2016 sejak TDC ditubuhkan. Kita ada satu produk saja. Kita sehingga tahun 2020 barulah kita mengeluarkan produk kedua kita iaitu susu Colever yang mana susu Colever ini sama macam Situjoy. Benefit dia cuma kita tambah dia dengan beta glucan. Kenapa kita tambah beta glucan? Sebab Situjoy dia sangat manja, dia tidak boleh menggunakan air panas nak bancuh dia. Dia tak boleh guna sudu besi kalau kita nak kacau dia. Kita tak boleh campur dia dengan kopi ataupun makanan-makanan lain. Dia seeloknya dia ambil bersendirian. Tetapi dengan penambahan beta glucan, dia boleh digunakan bersama makanan lain dengan air panas dan juga boleh dikonsum guna dikacau dengan sudu besi. Sebab itu kita tengok sebenarnya Colever walaupun kita tahu manfaat Colever lebih tinggi daripada Situjoy, tetapi Situjoy masih wujud sampai hari ini. Kenapa dia masih wujud? Maaf. Okey, kenapa dia masih wujud? Sebab dia dah ada peminat atau pengguna tegarnya tersendiri. Yang mana mereka dulu ada masalah kesihatan yang kronik, hari ini dah sembuh, yang dulu lumpuh hari ini dah berjalan, yang dulu kanser sekarang dah pulih daripada masalah kanser, dan mereka ini terus konsum produk kita. Kita ada ramai pengguna-pengguna tegar sehingga hari ini. Sebab itu Kak Aziz sangat menggalakkan kepada ahli-ahli baru untuk mengkonsum dulu produk ini, baru kita share pada orang. Sebab apa? Bila kita dah konsum, baru kita tahu manfaat pada tubuh badan kita. Right? Apa kelebihan Colever? Dia rendah lemak dan bebas kolesterol. Kesan memberansangkan kepada penyakit berkaitan masalah gastro-usus, pernafasan dan keradangan. Okay, Kak Zee, untuk makluman semua, Kak Zee adalah bekas pesakit saraf dan asma yang agak kronik. Dulu Kak Zee ambil asma, ambil pam untuk hilangkan, legakan asma Kak Zee sehingga 16 pam sehari. Bergantung pada gaya hidup Kak Zee. Tapi sebenarnya Kak Zee cari bukan untuk asma, sebab asma tu ada ubat. Kak Zee cari untuk masalah saraf Kak Zee. So hari ini, Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan asbab produk yang bagus, yang kita dah pula mencari solusi pada masalah tersebut. Kak Zee dah lama tak ambil Kak Zee punya inhaler tersebut. Okay, kesan yang seterusnya. Di dalam kolostrum sangat tinggi protein, sangat tinggi immunoglobulin. Immunoglobulin inilah yang sangat penting di dalam tubuh badan kita. Dia seperti satu modular yang membantu untuk meningkatkan sistem rangsangan antibodi kita yang dah lemah. Dalam tubuh kita, dekat kulit kita, dekat usus kita, dekat air liur kita, dekat pernafasan kita, ada sistem pertahanan yang Tuhan dah bagi. Tetapi hari ini dia dah merosot sebab gaya hidup kita ataupun mungkin sebabkan ubat-ubatan dan pelbagai sebab. Dan sangat tinggi, ada juga lactoferrin dan kaya dengan faktor pertumbuhan untuk melawan dan melindungi tubuh dari bakteria jahat, daripada virus dan parasit. Dan dia juga sangat bagus untuk menghapuskan rantaian sel-sel mati atau yang rosak untuk pemulihan. Okey. Beta glucan yang ada di dalam Colever ni yang kita tambah yang tidak ada dalam Situjoy, fungsi dia adalah untuk tingkatkan sistem imun dengan double, maknanya jadi booster.
dua kali ganda. Kita dalam kolostrum dah ada, kita tambah dengan beta glucan, dia akan jadi booster kepada produk Colever. Dan dia sangat bagus jika kita ada masalah sesama dan juga yang ada masalah berkaitan kolesterol. Okay? Kolesterol jahat. Ini adalah produk, inilah beta-glucan yang mana fungsi tambahan dia adalah untuk jadi booster kepada sistem imun dan dapat mengurangkan kolesterol jahat, bagus, sangat tinggi kadar kalsium untuk tulang dan juga dia juga bersifat sebagai anti radang. Okey,